Kaum perempuan tuan-tuan nak jual apa? Jual ubat putih. Sebab nafsu mereka suka putih. Jual ubat putih. Ni kak, krim ni kak beli. Kak balik tonyoh 3 hari, cerah 3 tahun. Dia kata ni harga berapa? Hang jual berapa pun dia bukan beli sebotol. Dia beli 3 kotak. Lu nak putih? Dulu ingat lagi dah elan PN lah beli tu. Lah pergi mana dah PN lah beli? Dulu bulan Ramadan ada. Cerahkan wajah anda pada hari lebaran. Duk tonyoh tu, terawih pun tak pergi. Nak putih. Dia bab-bab cantik serah kat orang perempuan. Tuan-tuan cuba main jual ubat kulit putih kat orang lelaki tak? Nak laku ke tak? Ni Pak Long beli ni, Pak Long nampak gelap Pak Long Jerawat batu besar ibu jari kaki duk tang kepala. Beli ni lah Allah. Kita muka hitam tak apa, hati dia nak putih. Dia dapat syarah agama kat kita lah. Allah Ta'ala dia tengok hati, dia bukan tengok muka. Tobat dia tak beli lah. Tuan-tuan nak main jual kat orang lelaki ubat apa? Ubat kuat. Jangan duk jual ubat kuat kat orang perempuan. Tobat dia tak beli. Ubat kuat kena jual kat orang lelaki. Nak mati 3 hari lagi pun dia udah 3 botol. Pak Long, hak ni ubat ni Pak Long kalau beli sebotol Pak Long. Allah. Cerita banyak tak mahu. Segelas air masak, ambil ubat ni buh 2 titik lah. Allah Pak Long. Dia menyanyi lagu Negaraku 3 hari baru habis lagu tu Pak Long. Pak Long tua. Pak Long tu pula tua. Segelas air masak, 2 titik lah Pak Long. Pak Long jangan tukar pula. Segelas ubat 2 titik air masak. Tak boleh Pak Long. Kot malam tu orang lena atas katil, Pak Long lena atas pokok. Teram titik kat Pak Long ni. Segelas air masak, 2 titik lah Pak Long. Dia kata elok hang. Saya bagi contoh ni, ada satu tempat dia mengajar. Saya bagi contoh macam ni lah. Contoh. Habis mengajar saya nak naik kereta. 4 orang Pak Long ni main ada dengar kuliah. Dia main duk rapat kat tepi kereta saya. Saya tahu apa Pak Long? Ubat tadi hak mana? Tak ada. Dia tanya. Ubat tadi hak mana? 2 titik tu ada tak? Saya kata tak Pak Long, itu contoh. Oh dia kata contoh ingatkan jual. Ada. Saya kata tak. Dia kata mau ada betul apa kami beli dia kata. Dia kata betul apa Long? Allah dia kata. Burung pun duk hingat kat dahan kat 4 tahun dah tak terbang dah kata. Tu bagi contoh pun dia karat dah Pak Long. Tu nak apa? Nak jual barang tengok orang. Orang perempuan. Tuan-tuan pi abang ada ni bahagian kecantikan. Dia beli tu tak tahu nak abang lah. Tak ada nak packing. Nafsu lepas nak benda cantik.